Tukar duit raya anak kepada emas simpanan. Ibu bapa bijak mulakan langkah menabung dana pendidikan anak dalam bentuk aset emas 999. Tukarkan duit raya anak-anak kita kepada emas. Nilai emas yang kekal dalam jangka panjang sangat sesuai untuk tabung pendidikan anak-anak kita. Tiba masa nanti, emas ini boleh digunakan untuk menampung pelbagai kos mereka masuk universiti atau kolej nanti. Emas juga adalah aset kalis inflasi dan dapat mengikat nilai duit RM daripada kejatuhan nilai dalam jangka panjang. Walaupun 10 tahun kita menyimpan duit raya anak-anak kita dalam bentuk emas, nilainya dapat membeli barang yang sama masa akan datang. Mulakan 1 gram atau RM100 hari ini. Kepada ibu bapa yang mahu buat tabungan anak-anak kita kepada emas, walaupun dengan hanya RM100, boleh menabung di akaun emas Gap. Jom tukar duit raya anak-anak kita kepada simpanan emas. Nak mula menabung emas dengan ilmu? Saya adalah dealer aktif Public Gold di bawah rangkaian G100, di bawah mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jom saya bimbing anda kukuhkan kewangan dengan tabungan emas. Klik link di bio atau lihat pin video cara bermula.